PAS akan adakan turun Anwar 2.0 dan menggunakan ART, Perjanjian Dagang dengan Amerika Syarikat sebagai tarikan mereka kali ini, kerana dikatakan banyak bangkangan. Tapi isunya adalah rundingan dengan FTA Malaysia dengan EU tidak mendapat perhatian ataupun protes seperti mana ART Amerika Syarikat. Begitu juga dengan RCEP 2 tahun lepas, tak ada bangkangan. Dan KAFTA, iaitu perjanjian dagang antara ASEAN dengan China, juga tak dapat bangkangan. Dan itu perkara ini menjadi kemuskilan. Mungkin ART ini kerana Trump kata, Malaysia, you don't have any cards, dan menggunakan tarif sebagai paksaan. Sama juga 4-5 tahun lepas TPP dibangkang kerana pada ketika itu Amerika Syarikat ada. Tapi bila Amerika Syarikat keluar, CPTPP tidak menjadi bangkangan pula. Tapi hakikat kita tunggulah apa kata Mahkamah Persekutuan yang sedang deliberate tentang tarif ni, sama ada akan dibatalkan ataupun tidak. Kita tunggu seminggu 2 lagi keputusan Mahkamah Persekutuan.